Kelvin turut dikeluarkan. Scott Woods hantaran terus kepada pemain JDT. Akinci terlepas, bantuan terus berikan Guhirme. Arif Aiman melakukan larian untuk Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, dan bagaimana kali ini Haziq yang bersedia untuk menampan dan seterusnya menangkap kemas. Ya, lorongan yang sangat-sangat baik daripada Guilherme kepada Arif Aiman. Saya rasa keputusan yang paling bagus Arif boleh lakukan ya, untuk cuba melakukan Cuba memberikan khidmatnya untuk berikan tekanan. Tetapi Arif Aiman dipersalahkan. Keadaan ditarikan. Dia mengambil armband dari Bergson, dari Afiq Fazail. Kapten pasukan sekarang ini disandarkan. Oscar terlepas. Dia mendapatkan semula bola. Peluang Guhirme dan juga Oscar Ribas. Masih ada Oscar Ribas untuk Marco Guhirme. Yago Caesar, peluang untuk Yago Caesar, tetapi Haziq yang lebih kemas dan juga berada pada tempat yang kedua ini. Peluang yang dimiliki oleh pasukan Kuching City untuk mengheret perlawanan ketambahan masa, untuk masa tambahan. Percubaan dari Arif Aiman dan jaringan Arif Aiman. Dia berjaya meledak jaringan untuk menewaskan Haziq Nazli buat kali yang kedua. Jadi 2-0 untuk JDT. Arif Aiman menemui sentuhan penyudah dalam perlawanan ini. Jaringan pada minit ke-91 untuk meletakkan JDT 2-0 mengatasi pasukan Kuching City. Finally, memang kemasukannya, inilah ceritanya apabila saya lihat Arif Aiman masuk. Dia tak gentar, walaupun dia 6 bulan tak beraksi, tetapi seperti saya katakan, dia nampak seperti dia tak hilang. Dia masuk dengan keyakinan dia boleh mengambil take on players. Dia berani untuk berhadapan dengan 2-3 pertahanan Kuching City, dan di sini pemain Kuching City tidak memberi tekanan yang secukupnya, membenarkan Arif mempunyai masa dan ruang. Lepas Marcos Guhirme, Arif Aiman mendapatkan bola, dia lepas daripada offside. Arif Aiman melakukan cross, tetapi lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Oscar Ribas. Satu lagi usaha bersepadu yang dilakukan oleh pasukan JDT. Lihat bagaimana Arif Aiman dalam posisi offside sebenarnya. Ya, tepat, tapi sedikit lewat daripada penjaga. Yuki Tanigawa. Jadi posisi panjang untuk menamatkan aksi final ke-99. JDT terus menambah koleksi piala pada musim ini. Jadi 4 piala utama sekali lagi dikuasai oleh JDT. Mereka mempertahankan kesemuanya sebagaimana musim lalu. Tetapi malam ini 2-0 untuk memberikan satu lagi detik atau sejarah gemilang untuk pasukan JDT. Arif Aiman yang dimasukkan di separuh masa yang kedua untuk mencipta jaringan. Dia melakukan sujud syukur atas kejayaannya selepas beriak panjang untuk menewaskan Haziq Nazli buat kali yang kedua. Apapun satu prestasi permainan yang cukup menghiburkan dari pasukan Kuching City, kerana tidak mudah untuk JDT memenangi aksi final ini. Mereka berempas pulas, tetapi Ramdan pastinya individu yang kecewa setelah berusaha cemerlang sepanjang permainan. Cisco Mendes terus meneruskan kecemerlangannya membimbing pasukan JDT pada musim pertamanya. Jadi satu lagi koleksi kejuaraan untuk pasukan JDT pada musim ini.
Tadi tamat permainan Guhirme dan juga Arif Aiman percaya meletakkan pasukan JDT mengatasi Kuching City dengan keputusan 2-0 dalam tempoh 90 minit permainan.